24 April 2014, Majlis Penyerahan Tower West KLIA-2 oleh MAHB kepada DCA. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Penyerahan Tower West Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 2 KLIA-2 oleh Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB kepada Jabatan Penerbangan Awam DCA diadakan di KLIA-2 Sepang, Selangor. Dua peristiwa bersejarah berlaku pada hari penyerahan ini. Yang pertama adalah Guinness World Records mengiktiraf Menara Tower West sebagai menara kawalan udara tertinggi di dunia. Menara ini berketinggian 141.9 meter dari aras laut dan 133.8 meter dari aras tanah, sekaligus mengatasi ketinggian menara kawalan trafik udara di lapangan terbang antarabangsa Suvarnabhumi, Thailand yang sebelum ini tersenarai sebagai menara tertinggi. Peristiwa bersejarah kedua yang berlaku adalah apabila dua pesawat penerbangan Malaysia MAS berjaya melakukan pendaratan berkembar pertama di KLIA-2 dari Singapura.